Assalamualaikum bang. Salam bang. Nasi lemak bang Nasi lemak. Boleh bang nak try satu bang nasi lemak. Baik, bang. Nasi putih bang Nasi lemak bang. Nasi lemak mesti nasi putih. Ada itu saya bagi nasi lemak warna hijau. Lemak bang. Nasi pandan. Tengok sikit bang bahan-bahan dia macam ni bang. Ada Ni sambal. bahan dia sambal. Pedas bang sambal. Sambal pedas-pedas manis bang. Pedas-pedas manis timun sikit lah. Timun macam biasa. Oh ada kangkung. Orang Melaka mesti makan ada kangkung bang. Betul bang. Tak ada kangkung tak Melaka bang. Betul. Lepas tu telur telur gabus. Rebus separuh bang. Oh telur rebus baru. Dengan kacang. Okey bang, kita tengok lauk. Sotong. Baik bang. Sotong banyaknya sotong dia. Sotong selambak Sambal. Okey boleh. Lagi lah Lepas apa tu, bang? ni apa ni? Sambal sotong Ni sambal sotong bang. Boleh bang nak try bang sambal sotong bang. Bang tengok ni guys. Nampak merah-merah sambal sotong tu. Kedai ni nasi lemak PM Corner Nasi lemak PM Corner bang. Ni sambal kerang. Ni sambal kerang bang. Boleh bang nak try sikit bang sambal kerang bang. Oh pandai abang ni susu cantik. Lepas tu ni ayam apa ni? Ni ayam bawang bang. Ayam bawang. Oh, boleh bang macam nasi kandak Ayam bawang sikit. Wah, baik. Macam nasi kandak ini. Ini ayam ni tak nak. Udang boleh sambal udang. Dah lama tak makan sambal udang ni. Boleh try sambal udang sikit. Nasi lemak kat Melaka Ni bukan kat KL ni kat Melaka Sambal paru bang, Boleh bang paru sikit. Tak tahulah berapa ringgit kita kena hari ni, tapi tak apa. Makan kita bayar. Ni bergedil satu. Bergedil tu bang. Okey, bergedil satu. Okey, cukup bang. Tengok sikit bang nasi lemak bang. Oh, nampak sedap bang. Korang boleh datang Ni dekat mana? Lorong Pandan? Lorong Pandan Melaka bang. Sebelah BHP Sebelah BHP. Okey, terima kasih bang.